Ish, besarnya strawberry ni. Bang, sini kaunter petik Betul. Untuk petik ni, kita ada 2 package. Sekali package untuk makan kat dalam. Kita kira by per person. Dewasa 30, anak-anak 10. 5 tahun ke bawah cuma. Kalau petik saja tak nak makan? Jadi tak makan, kita kira by bakul. Okey. Untuk bakul ni kena bagi deposit RM10. So lepas pada petik tu buah kita timbang lah. 100 gram RM10, kilo 100. Kalau macam tu saya nak yang buffet strawberry ni lah. Nah, 30. Besarnya ladang ni. Macam comel strawberry kat sini. Apa, besar-besar lah strawberry kat sini. Kalau makan sampai puas, bagi penuh je lah bakul ni. Okey, cukup lah ni. Kalau dah habis boleh petik lagi. Kita cuci-cuci dulu. Kita makan. Ush, berbaloi ni. Bayar RM30 boleh petik unlimited strawberry. Kayak besar tapak tangan guys. Okay guys, sekarang kita nak cuba strawberry kembar ni. Kita dah petik tadi. Unlimited strawberry buffet. Okay guys. Uyo. Okay, jom kita makan. Bismillah. Sedap lah, sedap lipo. Alah, tak habis pula. Bang, kalau tak habis, boleh buat apa bang? Risau lah. Kita kalau tak habis, kita boleh buat take away lah. Tapi kita akan cabai timbang. 100 gram RM10. RM10 je? Boleh lah, timbang. So yang ni kita QC dulu lah. Kalau ada yang tak elok tu, so kita buang. Faham? Okey, sama-sama. Yeay, boleh bawa balik strawberry. Nak bagi satu family lah makan.